Bagi mesti dalam perkara apa yang wajib mati? Dalam perkara apa yang hanapa tak mendang? Najib perkara yang hanapa tak mendang, hanapa yang mendawah. Perkara pudang dialat agama Islam, dialat bangsa Aceh. Yang perkara yang wajib tak mati. Perkara-perkara yang hanapa tak mendawah, perkara-perkara sembahyang tarawih pada mudakaan sembahyang tarawih. Yang kita sembahyang 8 rakaat, sembahyang 12 rakaat, yang kita sembahyang waktu rakaat. Yang perkara tak mendawah ya. Jadi biarkan aja sembahyang, guru yang galak sembahyang. Yang mendawah perkara-perkara lagi haji kunut yang di sembahyang subuh. Apa dia mendawah? Soalnya kunut. Baik ke? Ini bukan perkara dia pun ceribir umat. Tapi perkara Jawa ia ganto agama Islam dengan Pancasila inang gerwacanya tempat payah tamudang. Jawa ia urun rawa ia kacek waceh ia pegaji pemerintah yang payah tamudang.